Dalam ramai-ramai orang yang duk solat tarawih tu, ada yang solat tarawih dia tak ada pahala. Sia-sia ya. Saya namakan orang panggil tarawih penat saja. Maka tarawih penat saja ni, tak ada pahala ni, ada 5 cara orang tu melakukan solat tarawih. Yang pertama, solat tarawih yang dilakukan tanpa tamak ninah. Kita kena ingat, sembahyang yang tak ada tamak ninah, sembahyang tu tak sah. Jadi kalau kita sembahyang sampai 20 rakaat, tak ada tamak ninah, itu sembahyang dengan laju, bersegera. Macam mana kita tengok video hak orang Indonesia sembahyang 8 minit 20 rakaat tu. Hak ni tak ada tamak ninah, maka sembahyang tarawih tu penat saja, tak ada pahala kerana tak sah. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, orang sembahyang tarawih penat saya ni bagi makmum. Dia tunggu tu imam dekat-dekat nak rukuk, barulah dia bangkit, mai berdiri, lepas tu dia takbiratul ihram. Allahu akbar. Selesai dia takbiratul ihram, tu imam terus rukuk, maka dia pun rukuk. Dia tak baca Fatihah. Maka tarawih dia penat saja sebab terkurang satu rukun, iaitu baca Fatihah. Dalam keadaan ini, Fatihah dia tidak ditanggung oleh tu imam kerana dia sengaja tidak bertakbiratul bersama imam sedangkan dia berada dalam majlis tersebut. Yang ketiga, tarawih itu penat saja, iaitu orang yang sembahyang tarawih tanpa solat Isya terlebih dahulu. Ada sebahagian daripada jemaah-jemaah dia tak tahu. Dia main-main masjid surau, dia tengok orang dah mula sembahyang tarawih, dia tak sembahyang Isya, dia terus sembahyang tarawih. Akhirnya jemaah tanya ada, kamu sembahyang Isya tadi? Dia tak apalah, Isya sekali balik sembahyang di rumah. Maka tarawihnya tak sah. Pasal apa? Syarat sah sembahyang tarawih kena sembahyang Isya terlebih dahulu. Yang keempat, orang panggil tarawih penat saya ni, iaitu seorang yang sembahyang Isya dan sembahyang tarawih, apabila selesai sembahyang tarawih keseluruhannya, disedari bahawa solat Isyanya tidak sah. Macam mana solat Isyanya tidak sah? Contohnya tak cukup rakaat. Kadang-kadang jadi malang, bukan kepada makmum, sekali dengan tu imam. Tu imam sembahyang tak cukup rakaat, 3 rakaat terus bagi salam. Makmum siapa pun tak tegak. Elok dah habis sembahyang Isya, terus sembahyang tarawih. Habis sembahyang tarawih, barulah ada seorang makmum atau 2-3 makmum tegak. Tu imam sembahyang Isya tadi perasan 3 rakaat. Tu imam kata, oh sungguh juga, baru saya perasan. Dia sedar sembahyang Isya 3 rakaat. Maka sembahyang Isya tak sah. Bila sembahyang Isya tak sah, macamlah tak sembahyang Isya. Lepas tu lepas sembahyang tarawih, hak tu orang penat saja. Sebab itu, kalau kita sembahyang jemaah ni, kalau makmum menyedari kesalahan imam yang boleh menyebabkan solat itu batal, tegak cepat-cepat. Jangan dibiarkan tu imam bagi salam dengan solat yang batal itu. Segi sembahyang tarawih penat saja orang panggil. Dan yang kelima, iaitu sembahyang tarawih yang tidak mencapai bilangan rakaat yang minima. Bilangan rakaat yang minima, jumhur ulama bersepakat bahawa minima bilangan rakaat sembahyang tarawih adalah 8 rakaat. Ada orang datang masjid lambat, malam tu masjid tu buat 8 rakaat saja, dia pun terus sembahyang Isya dengan ikut tu imam tarawih tu, dia tumpah 2 rakaat tarawih tu. Kemudian baki 6 tu, dia sembahyang tarawih 6 rakaat saja, tu imam sembahyang witir, dia sembahyang witir. Jadi menjadikan sembahyang tarawihnya cuma 6 rakaat sahaja. Tak cukup sekurang-kurang bilangan minima, iaitu 8 rakaat. Menjadikan solat tarawih dia penat saja. Inilah penjelasan yang disebutkan kepada pendengar-pendengar sekalian. Jangan kita melakukan solat tarawih penat saja kerana lebih baik tak sembahyang daripada sembahyang tak dapat pahala. Wallahu a'lam.